Kalau kau pakai motor adventure touring tapi tak ada sidebox, jujur cakap memang tak komplit lagi. Hari ni aku pasang rack sidebox untuk V-Strom aku. Dan yang paling best, benda ni plug and play je. Ramai rider-rider ni simpan niat nak pasang tapi stop sebab fikir susah. Takut kena tebuk body, takut tak ngam, takut silap pasang, yang macam-macam takut lah. Last-last motor kosong macam tu je kan. Padahal bila rak jauh, barulah kita terfikir-fikir. Penting sebenarnya ada extra storage ni. Okay, mula-mula, lepas aku dah susun semua barang, bracket, bolt, semua lengkap dalam set. Benda-benda macam ni, kalau kau tahu susun, kerja boleh jadi lagi senang lah. Lepas tu, aku terus buka bahagian-bahagian yang perlu dan terus pasang dekat mounting point asal motor ni. Ni yang best pasal rack ni, dia memang direct fit. Kau tak payah drill, tak payah modify apa-apa, tak payah. Kau terus masuk, memang ngam. So, aku pasang dulu dia punya side rack tu, belah kiri. Kemudian baru aku pasang rack belakang ni. Sebab dia memang tak ada manual lah. Tapi jangan risau. Dia memang sangat senang nak pasang. Memang fit. Cantik lah. Tak ada perlu adjust apa-apa. Mula aku letak tu dulu. Lepas tu, baru aku adjust semua bagi cantik, baru aku ketatkan lah. Make sure dua-dua ni dah balance, baru kita boleh ketatkan skru. Bila dah siap pasang macam ni, baru nampak karakter sebenar motor adventure touring. Nampak mantap, padat macam tu kan. Nampak ready untuk jalan jauh. Tak payah fikir banyak dah, memang terus boleh jalan jauh lah. Tinggal cari sidebox je. Kalau kau rider yang jenis suka ride jauh atau tengah plan nak buat motor ni jadi lebih praktikal, start dengan rack. Dan untuk pengguna V-Strom, link aku ada letak kat bawah. Korang cari je kat description. Kalau dekat channel merah ni, kat description lah. Kalau dekat, kau tahu kan,